Bayern Munich masih dalam perlumbaan dan sedang berusaha keras untuk meyakinkan Leverkusen agar melepaskan Wits. Hai semua, macam biasa saya ada di sini untuk bagi update pasal pasaran perpindahan pemain. Hari yang sangat sibuk, jam yang sangat padat, banyak berita yang perlu dikupas dari cerita yang makin kuat pasal Matheus Cunha, situasi terkini Tijani Randers sampailah perkembangan Florowicz dan juga ada beberapa nama lain yang akan disebut. Jom kita terjauh sama-sama. Saya mulakan dengan Dean Huijsen, pertahanan muda berbakat tinggi dari Bournemouth, kini telah menjadi tumpuan utama kelab-kelab besar Eropah. Seperti yang saya laporkan sebelum ini, Real Madrid telah memasukkan nama Huijsen dalam senarai calon untuk posisi pertahanan tengah yang juga menjadi keutamaan Xabi Alonso. Real Madrid sudah pun mengadakan beberapa pertemuan secara langsung dengan ejen dan juga bapa kepada Huijsen dan mereka telah mendapat kepastian penuh mengenai klausul pelepasan yang bernilai 50 juta euro. Bayaran tersebut boleh dibuat dalam 3 kali ansuran, memberi fleksibiliti kepada Real dalam perancangan kewangan kelab. Namun begitu, kelab-kelab Premier League juga tidak akan duduk diam saja dan mereka tak akan tengok saja. Chelsea, Liverpool dan Arsenal ketiga-tiganya sudah pun bersedia untuk keluarkan duit poket mereka untuk membayar klausul tersebut dan mereka on the track untuk mengumumkan tawaran rasmi kepada Bournemouth. Mereka perlu bertindak segera jika mereka mahu pastikan Huijsen tidak beralih ke kelab Real Madrid. Seterusnya, kita pergi kepada Florowicz, pemain tengah Bayer Leverkusen, terus menjadi perhatian besar dan setiap kali dalam media sosial ni, Florowicz ada saja cerita dia. Menurut sumber yang saya ikuti, ibu bapa Wick baru saja melawat Man City untuk berbincang dengan pihak Man City mengenai masa depan anak mereka. City kini melihat Wick sebagai prospek besar dan yakin dengan hubungan baik mereka bersama Leverkusen. Mereka turut mempertimbangkan untuk menawarkan pemain muda mereka iaitu James McCarthy sebagai sebahagian daripada pakej tawaran untuk mendapatkan Florowicz itu. Namun, seperti kita tahu juga, Bayern Munich masih dalam perlumbaan dan mereka sedang berusaha keras untuk meyakinkan Leverkusen agar melepaskan Wicks. Perpindahan ini masih terbuka dan seterusnya situasi terus berkembang beralih pula ke Tijani Randers, pemain tengah AC Milan, kini menjadi sasaran utama Man City untuk posisi nombor 8 dan posisi nombor 10 Morgan Gibbs White adalah salah satu sasaran mereka. Walaupun City berminat, mereka tetap menghormati komitmen Randers yang kini sedang memberi tumpuan penuh kepada final Coppa Italia dan baki saingan Serie A. City dijangka akan mengumumkan tawaran rasmi selepas musim ini berakhir dan mereka sangat serius untuk membawa Randers ke Etihad. Dan terakhir, saya nak tutup video ni dengan cerita Matheus Cunha, penyokong Man United pastinya tertanya-tanya apa cerita terbaru tentang Cunha. Daripada sumber yang saya ikuti mengesahkan bahawa rundingan bersama Cunha kini berada di fasa lanjutan dan berbincang mengenai benda-benda yang sepatutnya. Perbincangan berjalan lancar dan mereka kini menunggu masa untuk berbincang terus dengan Wolves mengenai struktur bayaran klausul pelepasan. Dan United masih kekal aktif dalam usaha untuk bawa Cunha ni ke Old Trafford dan berharap mereka dapat menyelesaikan perjanjian ini dalam tempoh masa terdekat. Okay guys, terima kasih sebab layan video saya sampai habis. Kalau hampa rasa best, hampa jangan lupa like, share dan tekan butang subscribe di bawah. Komen pendapat hampa mengenai cerita-cerita tersebut yang saya sampaikan di ruangan komen di bawah. Dan saya nak tahu juga pandangan hampa semua. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye.